mak saya ni dia ada bela ikan apa tu, puyuh. Okey. Mati cak ikan tu. Oh. Orang kalau kata puyuh ni dia berlawan kan, dia tolong lawankan dengan bad spirits tu kan. So dia mati. Dia berlawan, dia tengah-tengah berbual, tiba-tiba dia pom dalam tu, kita apa hal ni? Esok tu terapung. Dia memang itulah benda macam tu. Tapi kalau sihir ni saya rasa dia bagi saya lah kalau kata kita kuat agama, insyaAllah okey. Sebab banyak cerita-cerita sekarang kan, orang hantar ni tak suka dia. Walaupun dah 2025 bang. Macam dulu di antara zaman abang saya tak berlakon, kami ada bisnes lah. Ada bisnes masa tu, tapi sekarang dah tak buat dah lah. Bisnes buka kedai. Masa tu ada kita jual baju, macam baju-baju raya. Oh masa tu cap. Jiran banyak orang apa tu, Kemboja. Oh, banyak lah. Hantar barang depan kedai baling ni, ada letak bunjut. Kat kedai tu? Dekat kedai kita ada CCTV. Memang nampak footage tu? Nampak. Kedai jiran. Kedai tu bertahan 3-4 tahun jugalah. Mana benda tu real lah. Pernah juga zaman abang saya tengah top, orang hantar, tapi tak kena abang saya, kena kat saya. Pernah sekali tu mak saya sakit, saya sakit. Abang saya sakit. So just pergi berubat. Tapi bila tanya siapa yang buat, ada ni, nak tahu ke siapa? Kita orang macam tak apalah, tak tahulah. Ada juga. Sebab orang tak suka kan. Popular sangat pun susah bang kan? Betul. Tapi nak kata encounter benda-benda misteri tu tak ada sangat lah. Tak ada sangat lah. Gangguan tu. Macam mana abang kalau kata boleh detect kena sihir? Kalau sihir of course kita akan rasa lain.